warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya muallimah. Okey, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tahun 6. Tajuk dia kemudahan awam milik bersama. Okey, sebelum kita mula kelas, Muallimah nak tanya khabar. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Siapa tahu maksud kemudahan awam tu apa? Mudah. Lagi? Kemudahan. Lagi? Itu bukan maksud, itu adalah short form sahaja. Menjaga harta benda awam. Bagus sekali. Lagi? Banyak apa maksud kemudahan awam? Awam tu apa? Awam ke awan? Orang tua. Awam. Orang luar. Semua? Semua orang. Betul. Kemudahan yang disediakan untuk semua orang. Apa contoh kemudahan awam? Tandas awam. Senang kan nak fikir sebab dah ada dah perkataan tu. Jom kita tengok slide kita yang pertama. Kemudahan awam. Yang pertama dekat mana ni? Pantai. Pantai ni apa dia yang Allah bagi dekat semua orang kan? Semua orang untuk gunakan. Pantai ni ada apa tu kat pantai tu? Sampah. Siapa pernah pergi ke pantai? Pernah? Pernah ke? Berapa kali pergi ke pantai? Tak ingat. Banyak kali sangat saya tak ingat. Okey, lepas tu pergi ke pantai tu, ada pernah buang sampah ke kat pantai? Astagfirullah. Mana boleh buang sampah kat pantai? Sebab apa? Sebab pantai itu adalah milik bersama. Kalau kita hari ni kita orang pertama buang sampah kat pantai, esok ni akan ada lagi orang yang buang tempat yang sama. Sebab dia ingat, ni tempat buang sampah. Dia pun buang. Akhirnya jadi menimbul macam tu. Tu orang buat apa tu? Orang yang bersihkan pantai, kawasan kan. So itu sangat bagus. Okey, yang seterusnya, ni kemudahan awam tadi kan. Yang pertama ni, yang belah sana tu apa tu? Jalan raya. Jalan raya digunakan untuk bawa kereta balik kampung masa raya kan. Tapi lama sangat jam, masa boringnya kat jalan lagi-lagi lah kalau nak balik ke lantai. Jadi buang sampah tu kat mana? Tak tingkap je. Jatuh kan. Tak boleh lah macam tu kan. Okey, yang seterusnya adalah ni pun kemudahan awam juga ni. Tandas. Asal-asalnya rasanya tandas ni dalam keadaan macam ni ke? Tak. Mestilah bersih. Siap dia lupa apa ni lagi ni? Ada orang panggil apa? Vandalism. Vandalisma tu apa dia? Melukis merosakkan tandas. Tu adalah tandas kebersihan. Okey, jadi ni adalah maksud kemudahan awam. Tadi kita listkan kemudahan awam. Ada apa tadi dekat yang kita beritahu tadi? Yang pertama adalah pantai. Yang kedua? Tandas. Yang ketiga? Jalan raya. Okey, maksud kemudahan awam adalah kemudahan asas yang disediakan untuk kegunaan bersama-sama bagi semua orang. Contohnya jalan raya depan rumah kita. Kita pun buat pagar. Buat pagar? Boleh ke buat jalan pagar dekat jalan raya? Mana ada orang buat? Sebab itu adalah kemudahan awam. Lepas tu kita pun pergilah dekat satu RMR ni. Kita suka sangat kat tandas tu. Nanti next time saya datang,
dekat RNR Tuan Musa ni, saya bawa mangga. Saya nak kunci tandas ni. Sebab hari tu saya sakit perut, ada orang lama sangat dalam tandas. Kita kunci. Mangga tu kita pupuk balik lepas 5 ke. Boleh ke kita kunci tandas dekat RNR? Tak boleh sebab dia untuk kegunaan bersama. Okey, seterusnya. Cuba sebutkan harta benda awam tadi. Tandas. RNR, betul. Stesen bas. Taman permainan, stadium. Bangga bawa datang contoh daripada luar untuk kita fikirkan bersama-sama. Okey, yang seterusnya. Ni kemudahan awam ke? Kenapa ni kemudahan awam ni? Tandas awam. Ni kemudahan awam ke? Dok, kita beli motor lepas tu kira nak pinjam. Boleh lah tapi nak pinjam. Tapi bukan untuk kegunaan semua. Okey, ni kemudahan awam ke? Betul. Yang ni kemudahan awam ke? Bukan. Kita tengok. Okey, yang ni betul. 10 markah untuk semua. Yang ni betul juga. Bukan kemudahan awam. Yang ni pun kemudahan awam. Yang ni pun kemudahan bukan kemudahan awam. Okey, ni adalah dalil. Siapa nak baca dalil ni? Enta baca, bangun berdiri. Ya Allah, kita ada volunteer kita tepuk tangan. Okey, baca. Okey dah. Surah. Okey, jom kita baca sama-sama dengan Mu'allimah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Terima kasih. Siapa nak banat seorang bacakan maksud? Boleh. Nanti bacakan maksud. Sebagai Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang berlimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Okey, orang kata apa dia? Kita ambil dekat ayat ni. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Untuk jadi orang Islam yang baik, untuk jadi orang Islam yang bermanfaat kepada orang lain, macam motto sekolah kita menjadi insan mulia, kita tak boleh merosakkan harta benda awam yang ada dekat, yang disediakan untuk kemudahan kita bersama. Okey? Bentar tadi antum telah belajar tentang maksud kemudahan, betul? Okey. Dan contoh kemudahan awam, betul? Okey, lagi. Dalil. Okey, untuk hari ini Mu'allimah akan terangkan tentang adab-adab menjaga harta benda awam. Okey. Daripada soalan Mu'allimah, adakah kita sebagai seorang Muslim ada kepatut kita merosakkan harta benda awam di sekeliling kita? Ya. Okey, perlukah kita buang sampah rata-rata? Perlukah kita merosakkan tandas di kawasan sekolah? Tidak. Okey. Mu'allimah sebelum masuk
kelas kembali sebelum kita masuk kepada adab-adab menjaga harta benda awam. Okey, di mana antum tengok betul-betul? Sekolah juga Yang kedua, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Contohnya, antum bermain buaian, tiba-tiba buaian tu rosak. Antum pun lari. Antum tidak ambil tanggungjawab. Antum buat rosak, antum nak kena ganti. Dan yang ketiga, tidak membazir. Seterusnya adalah bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Antum tengok baby nak main buaian, perlukah antum bagi kepada baby tu? Perlu, sebabnya bukan permainan tu adalah milik antum. Antum perlu kongsi. Dan yang terakhir sekali adalah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kalau contoh antum di taman, kata tidak boleh makan tapi antum makan, boleh ke gitu? Boleh. Tak boleh. Antum perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sama juga antum di sekolah. Di sekolah tidak boleh datang lewat, contohnya
Kalau Antun akan lewat, kena okey, jadi kita kena ikut peraturan yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Kita ada harta benda awam di sekeliling kita. Contohnya masjid, tandas, taman permainan. Tapi apa akibat jika kita mengabaikan harta benda awam? Okey, yang pertama. Entah, apa dia? Okey, yang kedua. Menyusahkan orang lain. Yang ketiga. Okey, bagus. Yang keempat. Okey, berlaku pembazir. Okey, kita ada harta benda awam ni, kita perlu jaga elok-elok. Kalau kita tengok sekarang ni, di taman permainan khususnya, baru je buat taman permainan tapi rosak. Disebabkan siapa? Disebabkan kita, betul tak? Disebabkan kita. Sebab kita tidak menggunakan harta benda awam dengan betul. Contohnya, gelongsor sepatutnya kurang daripada 30 kilo. Contohnya, orang naik tu adalah 50 kilo. 50 kilo tu adalah muatan berat. Jika kita 50 kilo kita naik gelongsor yang kecil tu, sepatutnya hanya 12 kilo. Tapi pengguna 50 kilo guna akan jadi rosak, akan jadi patah. Okey, seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Ni Mukadimah akan buat aktiviti dalam berkumpulan. Mukadimah akan agihkan kepada antum manila kad dengan marker. 1, 2, 3, 4 kumpulan yang pertama. 1, 2, 3, 4 kumpulan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumpulan yang ketiga. Okey. Antum perlu buat yang pertama. Kumpulan yang pertama adalah adab-adab menjaga harta benda awam. Kumpulan yang pertama. Okey, untuk kumpulan yang kedua, bagaimana untuk cara kita nak menangani vandalism? Okey. Yang ketiga, apa akibat kita tidak menjaga harta benda awam dengan baik? Boleh? Boleh. Okey. Vandalism.
Yang ketiga, apakah akibat tidak menjaga harta awam dengan betul? Okey, masa ada 5 minit sehingga 7 minit, antum perlu buat. Okey, dengan lafaz bismillah, antum boleh buat. Buat dalam bentuk mind map. Okey, boleh. Okey, antum boleh berbincang sesama kumpulan masing-masing. Okey, buat dalam bentuk mind map. Okey, terus. Okey, boleh berbincang kan? Berbincang. Okey, boleh buat. Okey, boleh bincang. Ada apa-apa persoalan, boleh angkat tangan, tanya Bu Alimah. Boleh? Bagus. Keluarkan je apa yang antum tahu, apa yang antum tengok dalam video tersebut. Okey, nanti antum kena bentangkan di hadapan.
Okey, Muallimah nak panggil daripada kumpulan 3 untuk bentangkan apa yang antum buat dengan kawan-kawan. Okey, sebagai pendukung. Akibat dengan mengabaikan harta benda awam. 1. Banyak kemudahan awam rosak dan musnah. 2. Menyusahkan orang lain. 3. Ekonomi negara terjadi. 4. Masyarakat berpecah belah. 5. Berlaku pembaziran. Okey, betul ke tak kelima-lima ni adalah akibat mengabaikan harta benda awam? Betul. Betul? Betul. Okey, tepuk tangan. Okey, mari mana kumpulan yang pertama? Okey. 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 Mungkin Ustaz Hayat boleh terangkan apa itu adab terhadap benda awam? Malimah suruh di sini. Adab terhadap harta benda awam. Okey. Yang pertama. Okey, bagus. Betul. Yang kedua. Mematuhi peraturan yang ditetapkan. Okey, lagi. Bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Okey, betul. Yang ini. Tidak membalik. Okey. Okey, ahsan tu. Boleh duduk. Okey, good. Okey, sebagai penutup untuk kelas kita pada hari ini, okey, yang lain boleh duduk. Okey, pesanan Muallimah kepada antum semua, sila jaga harta benda awam dengan baik dan dengan cermat. Antum tidak boleh merosakkan harta benda awam. Tidak boleh merosakkan flash di tanda, terutamanya di sekolah. Antum tidak